Ditipu seorang peguam kiriman pemberhentian hingga anggota polis bertahan di sebuah So, okay kelas, untuk hari ini itu saja dari saya. Beauty assignment, saya nak buat next week. No extension, okay? So, dah malam beauty nanti jangan nak email saya kata ada masalah tiga, masalah apa ke, jangan. Kita nak dengar dah rasa tu. Okay, so stay di sini saja. Aduh, stres lah. Kerja makin banyak. Masa saya stres ni? Pasal saya tadi ke? Ya. Boleh let pasal saya tadi, aku duduk dalam. Macam ni? Orang tak? Maksud ke? Alah, macam biasa lah. Macam mana tu weh? Okay, macam ni. Okay tak? Baik ya. Kan? Nanti apa kontak aku? Baik. Ingat tak dia cakap apa tadi? Dengar tu di Firasah kan? Betul. Kita tak boleh diam. Kita kan lakukan. Danish, tadi kita orang dengar berbelaka dengan Zuha. Kau tak boleh macam tu. Tu salah. Apa yang salah? Kau tahu tak, kau boleh lulus dengan hasil usaha kau sendiri. Kau tak boleh nak main bayar-bayar apa semua tu. Kalau kau ikut jalan yang salah tu, masalah akan jadi besar. Betul? Nah, jom. Aku harap betul yang aku buat. Doktor. Kita orang ada benda nak bincang. Ada benda nak bagi tahu pasal Danish. Apa pula pasal Danish ni? Doktor, Danish dia ambil rasuah, dia bayar orang untuk buat assignment tau. Macam mana korang tahu pasal benda ni? Nampak semalam. Masuk dalam bilik. Betul. Kat mana? 2 hours later. Lah, nanti saya cuba siasat. Tapi terima kasih untuk maklumat. Baiklah, doktor. Macam mana? Danish. Sangka betul sanggup buat macam ni Dah tak nak kena laporkan juga. Hello Puan. Hello, ada apa-apa boleh saya bantu? Ada benda nak kena laporkan ni. Boleh saya tahu perkara yang awak nak laporkan? Student saya Apa yang telah berlaku? dia terlibat dengan rasuah. Okey, saya ambil maklum. Saya boleh buat apa Buat masa sekarang, awak kumpulkan dulu bukti dan laporkan perkara ini secara rasmi supaya tindakan lanjut boleh diambil. Okey, nanti saya bagi maklumat dia. Baik, terima kasih Puan. Baik, sama-sama. Rasuah boleh dicegah jika kita berani berkata tidak. Integriti adalah asas kejayaan sebenar. Kami pilih untuk berlapor, bukan untuk berdiam diri. Saya pilih untuk berubah, belajar untuk jujur. Katakan tidak pada rasuah.
Ingat, rasuah tu boleh bawa bahaya kepada negara.